Knight F3, attack pawn. Okey, yang ni namanya Petrov defense. Selalu ni orang jalan macam ni kan. Okay, Knight C6 ni boleh pergi kepada Roy Lopez, boleh pergi kepada Italian game macam ni, boleh pergi kepada Scotch game. Variasi ni kena ingat kalau Knight F3, Knight kita main Knight C6, pemain putih ada 3 variasi yang popular. Ni Roy Lopez yang pertama, Italian game yang kedua, satu lagi Scotch game yang ketiga. Kena tahulah kesemua tu punya 3 variasi ni macam mana nak main. And main je patut analyse. Main je analyse. Fahamkan lagi. Position macam ni macam mana nak main. Okay, so sekarang ni tak main Knight C6. Dia main Knight F6. Boleh tak main Knight F6? Boleh. Yang ni nama dia Petrov defense ataupun orang bahasa dulu panggil Russian game. Permainan Rusia. Okay, kemudian defend dengan keluarkan Knight C3. Lepas tu, yang ni pun sama macam awal tadi kan. Macam game siapa tadi? Sama je. Okay, so sekarang ni attack Knight dengan idea dia nak makan dia punya ni lah. Selain daripada tu Bishop B5 ni untuk cepatkan castling. Okay, cepatkan castling. Okay, attack dia punya Bishop makan. Okay, so ada double pawn. Castling, okay. Bila castling, yang ni ada ancaman yang serius. Kenapa makan ni tak boleh? Boleh tak makan? Boleh kan? Kalau queen, attack pawn, attack knight, tak boleh juga sebab knight patah balik. So, pemain putih sudah lebih 1 pawn. Maksudnya boleh ke tak boleh? Boleh lah makan. Dalam position macam ni. Tapi kena tengok betul-betul kalau pemain putih kalau nak makan. Okey, patah tadi. Kita tengok sampai ambil ni. Okey, ambil keluarkan bishop. Okey, good move, active active move, pin sebab knight ni nak apa nama ni, kecuali apa masalah queen E7. Okey, macam dah sebelum ni cakap. Queen E7 ni sebenarnya wasting, membazir saja sebab bishop ni block kita punya bishop sendiri. Main macam ni lah cara, tapi slow lah. Slow boleh juga. G6, bishop G7, macam tu lah lambat. Okay, position ni sebenarnya simple macam ni je. Okay, jagalah dengan bishop tu. Ataupun pins pun boleh. Kalau ni terpaksa makan lah. Kalau tak makan, contoh. Hilang ni hilang pawn. Tapi ada risiko juga kalau pemain putih dalam macam ni kan, dia terbuka sikit. Okay, position macam ni je. Bishop, kuatkan center, castling. Walaupun ada double pawn, okay, double pawn ni orang cakap selalu dia lemah, tetapi pemain hitam, kelebihan hitam apa? Kelebihan hitam ada 2 bishop.